Apa Seksa weh. Apa yang seksa sangat naik tadi? Apa yang susah sangat? Dia macam bayangan ada kereta kan sebelah ni parking kat PJ tu kan. Dia pintu tu bukan luas. Betul juga. Lepas tu kena manjat lagi kan. Tu yang nampak ada siap cala dekat pintu belakang. Orang lain lah yang pinjam kereta ni sebelum kan. Bukan saya lah, bukan saya. Kita kan. Okey. Bising dia bunyi macam-macam bunyi kan. Okeylah, kita keluar daripada tapak ujian rahsia kita ni. Dan kita mulakan pandu uji. Seksa betul. Dia besar kat luar. Tapi bila masuk dalam dia tak sebesar yang dijangkakan. Rasanya ruang keseluruhan ni memang okey lah kan. Okey lah, dia besar lah, tapi cumanya dah tinggi macam ni. Dia tetap perlu buat ruang pemandu yang untuk saiz manusia biasa. Itulah. Jadi steering, kerusi apa semua ni dia kenalah compact cukup-cukup untuk macam kita buat kereta biasa. Kejap bak kita ada GoPro lagi satu ni. Bagi sudut pandangan berbeza sikit. Kita play. Alright. Jadi tangga yang tepi tu yang untuk panjat naik apa? Side step. Tak cukup keluar kan? Itulah. Nak pijak naik dia, boleh. Ujung jari kat kaki tu masuk. Kena pusing sikit. Tapi nak turun tak muat nak tumit. Tumit tak muat. Jadi bila turun tu main gelongso lompat je. saya orang tu saya, mak saya kan. Dia tengok kereta dia tak nak naik. Dia kan tak nak lah naik ni. Macam mana nak panjat, macam mana nak turun ni. Itu kan. Tapi ruang belakang ada. Jadi mungkin boleh bawa portable staircase tu yang tangga mudah alih yang kecil tu kan. Itulah dia je. Kita sebenarnya waktu saya mula-mula ambil kereta ni untuk dipandu uji, saya bingung sekejap. Susah nak betul-betul fikirkan kereta ni untuk siapa sebenarnya. Sebab ramai orang yang minat. Banyak orang tanya bila kita nak test drive kan. Ya. Dan tanya-tanya sahabat andai, saudara mara, ramai minat. Kan? Sebab image dia. Yes. Itu yang utama. Toyota. Bukan semata Toyota, tapi dia punya rugged. Okey, betul. Ingat MacGyver tak? MacGyver yang dulu bawa Jeep Wrangler. Kan? Boleh buka atap apa semua kan. MacGyver yang baru moden ni, pernah tengok? Pernah. Dia macam boy band sikit dia tu. Dia ini kereta dia. Sebab dia rambut dia macam tu sikit kan. Jadi dia tetap rugged. Kita lasak kan MacGyver, tapi dah modern. Macam mana rupa luar? Cantik? Itulah. Rupa dia betul-betul nampak moden. Dia punya line dia tajam, mata dia sepit sikit pakai LED tu kan. Lampu belakang dia tu. Pertama kali nampak kereta ni dari jauh. Ikut belakang. Ui, Lexus baru ni. Tu kan. Dia nampak macam Lexus yang mampu milik. Lexus mampu milik, tapi tetap harga dia atas lah. Atas sikit lah. 180,000 lah. Dia 183 yang ni. 27 ni. 27 petrol. Yang lagi satu yang mampu milik sikit lagi, 175 versi diesel. Tapi tak apa, yang tu harga-harga kita cakap kemudian. Jadi bila dah masuk ni, nampak memang macam ada sikit-sikit unsur Lexus lah. Ada sikit-sikit lah. Adik-beradik lah kan. Sepupu kan, adik-beradik sepupu. Sepapak kan. Jadi tengok kemas lah. Jadi kita, itu yang buat kita lupa rupa luar dia dan dalam dia, kabin dia dengan ni nampak ni semua lembut ni. Apa tu jahitan ni jahitan betul tau. Itulah dia. Bukan tekak plastik. Dia bukan macam adik dia yang kecil tu, si Vios tu. Innova. Yang tu tekak plastik. Bukan. Yang ni betul ni. Betul jahit betul ni. Boleh pegang rasa sedap. Lembut. Cuma kayu ni je lah, bukan kayu dia plastik. Tapi rupa cantik. Rupa cantik kayu dia. Boleh tipah, boleh tertipu lah. Dengan plastik kayu ni kan. Tapi hakikatnya tetap ramai tertipu dengan paras rupa dan gaya dia. Sebab ini sebenarnya bukan Lexus yang mampu milik. Dia pun tak seperti SUV pekan yang lain. Macam Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail. Semua yang ada 7 tempat duduk ni kan. Jadi sebenarnya
Hilux yang ada boot. Hilux wagon. Hilux wagon, betul. Betul lah, bila jalan atas line kuning ni, boleh rasa perbezaan dia antara SUV pekan dengan SUV hutan ni. SUV kebun ni kan? Kebun. Betul. Jadi macam contoh, tu je tempat duduk ni. Kan? Panjang dah memang saing lah dengan yang lain-lain SUV pekan tu kan. Tapi ruang dalaman tu dia termakan sikit dengan dia punya kerangka tetangga kat bawah tu. Dia sama macam Innova lah. Sama lah. Dia guna tu kan. Jadi dia punya lantai dia ternaik. Betul. Jadi bila saya duduk kat row ketiga kat belakang tu, kepala saya jejak lah dekat atas. Tu lah dia kan. Jadi itu yang buat saya confuse sikit tu sebenarnya. Keliru sikit kan. Kenapa orang minat sangat kereta ni? Mungkin dia orang tak berapa faham kan yang kereta ni seangkatan dengan Isuzu MU-X, Pajero Sports dan Ford Everest. Yang dah lama tak ada kat Malaysia kan. Dulu ada, sekarang dah tak ada. Tapi apa yang sama antara kereta macam ni dengan lori pickup sebenar? Kerangka dia masih sama. Jadi kemampuan dia untuk pemanduan lasak di kebun off-road yang tu tetap ada. Tengok ni, H2, H4, L4. Itu pilihan untuk pacuan 4 roda. H4 bermaksud 4 roda tetapi untuk nisbah gear kelajuan tinggi. Betul. Cuma tetap tak disyorkan untuk memandu sebegitu di atas jalan raya biasa. Nampak haus dia apa? Differential dia. Pembeda tengah. Haus dan juga dia beratkan kereta. Jadi dia makan masuk sini. Ini lori macam ni kita tak nak bawa masuk trafik sangat. Tak berselesa sebab susah nak masuk sempit-sempit celah-celah kita kan. Lepas tu sebab dia rasa macam buat kereta kebal ni. Dia besar. Bukan setakat rupa je. Kita boleh nampak dia punya hood dia dah tinggi. Dashboard dia pun dah tinggi. Dia punya bonet dia, bonet depan dia dekat pangkal cermin depan tu dah tinggi ni dah. Nasib baik dia punya tingkat tepi ni masih rendah. Jadi dia rendahkan sikit. Tapi windscreen pun dah pendek. Jadi penglihatan di keluar ikut cermin depan pun macam dah mengecil kan. Jadi rasa macam kereta ni banyak besi banyak isi. Jadi dia makan sikit ruang dalaman. Tapi nak kata lagi satu isu kereta kebal duduk sebelah ni pun memang dah rasa kereta ni macam kereta kebal. Betul lah. Dia rasa macam mana? Betul-betul tegak, mantap. Spring dia boleh kata agak ketat. Jadi kita ikut jalan sikit, dia tak empuk kan. Dia tak empuk. Dekat atas highway pun dia kita boleh goyang-goyang lagi badan kita ni. Dia bukan tak selesa, cuma dia banyak pergerakan. Ya. Dan kita boleh tahu kan macam saya bawa rasa steering, rasa brake semua. Walaupun brake dia belakang drum brake, tapi semua ni kita rasa betul-betul sangat-sangat mantap. Kan lain daripada kereta-kereta SUV yang biasa. Dan memang samalah dengan Hilux. Hilux yang baru. Sebab Hilux yang baru kan dah ditingkatkan generasi baru. Ya, betul. Bukan setakat dia mantap, tegap, dia juga dah rasa lagi bermutu tinggi. Pembinaan dia tu. Yalah, dia generasi yang paling terbaru lah antara semua lori pickup kan. Ya, tu yang rasa dia mungkin sedap lagi lah. Macam contoh cakap keras tadi tu kan. Cuba masuk lubang depan tu. Lubang ni. Masuk tayar kanan. Kan? Nampak tak kereta tu bergerak kan? Tapi dia tak kasar. Tak kasar. Hentakan dia tu tak kasar. Kalau SUV pekan tu mesti alah bengkok lah dia punya rim. Kan yang ni kita lalu je. Okay, SUV pekan pun tayar tebal lah juga. Kita tak nak bengkok rim. Tapi kita rasa macam takut lah, benda macam tak sekukuh yang ni. Tak sekukuh sebab tengoklah ganda belakang dia. Itulah berlori je kan. Ganda, Excel bukan Gandalf. Hobbit. So ganda tu kalau perasan dia nampak dari belakang betul-betul macam ganda lori. Live rear axle. Memang lori dengan pembeda dekat tengah tu. Dia nampak macam drum bulat dekat tengah tu kan. Jadi yang itu bayangkan dia punya kukuh. Kalau nak tongkatkan
kenderaan ni semata atas ganda tengah tu pun tak ada masalah. Tak ada masalah, dia calar sikit. Jadi kalau sagat bawah pun batu ke, panjat divider, tengah-tengah divider ke, terkandas pun tak ada masalah. Jadi kalau macam lori SUV, lori pula dah, SUV pekan biasa yang ada independent suspension kiri kanan kan, tersagat bawah tu banyak yang terkelepet kat bawah tu kan. Contoh dan dia punya suspension pun nampak tak dia punya komponen solid, besar, semua besar-besar ni, berat. Jadi tahan lasak untuk pemanduan off-road dan jangka masa panjang pun rasa kita yakin lah. Kita yakin lah dia lagi tahan. 20 tahun pun sama juga lagi. Dia punya rasa tu kan, kita boleh yakin nak ketat steering tu kan. Kita rasa macam berapa tahun akan datang pun sama je. Macam tu juga rasa dia. Abang, ni speed bump ni laju sikit. Okey sebenarnya. Okay. Laju lagi. Mana boleh. Kawasan perumahan. Tak ada benda. Tak ada je lah. Jadi dia nak tahu keistimewaan dia, speed bump tu kena yang cari yang tinggi lebih sikit. Pasal laju lagi. Baru kita rasa dia punya tegap dia tu. Okey. Dia tak ada rasa macam suspension londe tu. Yalah, dia naik turun. Tahu lah benda tu boleh patah lah. Tapi bila dah kereta macam ni punya ciri kan, beria dia kan. Tapi tak ada bunyi kan? Tak ada bunyi. Dia naik pun smooth je. Ciri kenderaan macam ni bukan lagi sesuai macam lori pickup juga, pakai diesel ke? Itulah dia. Yang dia ada versi diesel ni, dia ada kekurangan banyak. Macam versi petrol ni, dia ada 7 airbag. Kelengkapan. Kelengkapan ya. Ciri-ciri dia ada 7 airbag, ada brake assist, ada macam digital aircon dan semua ni. Tapi versi diesel semua tu tak ada. Airbag ada 3 je. Mungkin varian diesel di Malaysia ni disasarkan khusus kepada syarikat-syarikat peladang, syarikat kontraktor, untuk kegunaan kaki tangan lah. GPJ kan selalu nampak Fortuna pengakuasa kan. Tentera pun Tentera pakai MUX kan? MUX. Dan diesel juga sekarang ni tak perlu yang model-model Eropah. Model Jepun pun dah ada enjin diesel berteknologi tinggi seperti perbandingan SUV yang kita buat video lepas. Betul. CX-5 dan Sorento. Tapi Sorento tu bukan Jepun. Jadi diesel yang boleh beli untuk Fortuner ni 2.4 kan, enjin baru tu kan. Hilux tu. Okey apa enjin tu? Itulah dia, torque dia besar, betul dia lebar. Jadi kita bawa pun lagi relax. Yang ni maksimum torque dia 245 Nm, 4000 RPM. Kalau nak dibandingkan, itu sama lebih kurang Jetta dan Civic. Lebih kurang situ juga kan? Tapi Jetta dan Civic torque maksimum belum 2000 dah masuk torque maksimum. Jadi yang ni kelakar. Cuma macam tekan sikit. Dia nak kena dua kali turun gear tu. Lepas tu ada yang cakap kalau petrol ni dia lagi refined atau lagi lancar, lagi lembut, bunyi dia tak kasar kan. Itu yang bawa kemewahan betul. Tapi tekan lagi sekali, tadi ada bunyi. Dia ada kentut sikit dulu. Tak tahulah apa benda bunyi intake kemasukan. Dia macam ingat tak dulu kita main modify kereta ada macam throttle body besar. Bila pakai air filter pendek tu kan. Jadi bila kita tekan minyak secara mendadak dia yang ni pun ada. Itulah. Rasanya yang ni ada variable inlet kot. Untuk penjabatan minyak EEV kononnya. Tapi minyak pun dah habis, kita isi minyak dulu. Isi minyak, alamak terlepas nak kena buat U-turn. Tak apa. Kita jalan dulu sampai mati, kita tengok berapa jauh dia punya reserve tank. Langgar lagi bang. Langgar lagi. Konok tu orang langgar ni. Kan? Tapi bila yang kasar-kasar ni, yang lain-lain ni boleh rasa. Dia boleh rasa. Habis semua goyang. Pegang. Jadi disyorkanlah kalau kereta ni sepatutnya dengan diesel. Itulah. Pakai diesel lagi bagus. Tapi itulah diesel tak cukup punya kelengkapan. Dan harganya pun tak banyak kurang daripada petrol kan. Walaupun serba tak lengkap. 8,000 saja. 8,000 je.
Jadi kalau orang yang beli kereta ni semata inginkan image gaya hidup MacGyver tu, tapi pandu di bandar saja seharian, sesuai ke kereta ni dengan enjin ni? Tak lah. Yang petrol punya tak lah. Tak. Yang diesel pun? Diesel mungkin boleh lah, tapi tak cukup kelengkapan. Tak puas kan? Harga pun tak banyak beza, tapi banyak beza. sebab tak lengkap. Keselesaan pun kurang. Ruang pun taklah sebesar yang kita ingat yang ada. Sepatutnya. Betul. Jadi siapa yang sepatutnya rasa sewajarnya beli kereta macam ni? Ni mungkin orang yang nak kenderaan yang lasak, tapi dia tak nak beli pickup. Sebab pickup ni kat belakang tu rugi ruang dia, selalunya tak guna. Yang ni paling kurang pun kalau letak kabin belakang tu kan boleh isi barang. Tapi barang tak sama. Sebab yang tu bukan full waterproof, air boleh masuk lagi. Lepas tu yang ni paling kurang pun ada aircon lagi. Kadang-kadang nak bawa orang pun boleh. Lepas tu kalau bawa barang-barang macam contoh juruko ke yang pakai sensitif barang sikit sensitif kan. Bayangkan kalau kita macam Indiana Jones ada buat arkeologi, nak kena bawa pemetaan komputer, barang-barang sensitif ni semua kan, letak dekat belakang kanopi tu, yalah tak selamat kan. Jadi okey lagi sikit lah. Okey lagi sikit lah. Macam ada kawan seorang dia minat lah kita ni. Dia minat. Tapi macam tu lah. Dia minat sebenarnya nak beli Hilux. Tapi bini dia cakap rugi belakang tu. Betul lah. Kan? Bukan boleh guna belakang tu. Masih kan? Paling kurang pun anak dia boleh duduk belakang kan. Okey lah. Ni kan. Betul-betul. Jadi buat pengakhiran, kita bandingkan semula dengan lawan-lawan dia yang ada. MX, Pajero Sport, Everest lah. Everest tak ada. Pajero Sport pun macam dah tak ada sebab yang baru belum keluar. Yang baru belum keluar. Tak tahu pasal tak keluar lagi. Dah lama keluar dekat Thailand kan? Senyap je lawa lah tu. Kat Indonesia pun saya nampak. Sebab yang model yang sekarang ni kan sekarang ni pun sedap bawa sebenarnya. Pajero Sport tu antara SUV kebun yang saya suka lah. Cuma ini lagi selesa lah. Jelas lagi selesa pada Fortuner tapi yelah, Pajero Sport dengan MUX dia rasa macam generasi lepas lah. Dia tak rasa macam generasi terkini lori pickup macam Colorado terutamanya. Dan juga Hilux yang baru ni lah yang kita pun sedang pandu uji pada masa ini juga. Pada masa ini besok kita shoot besok. Jadi sehingga kita jumpa lagi di video Hilux tu, antara lori pickup generasi terkini yang ramai sangat duk minta. Jadi sehingga video itu selamat memandu. Isi minyak pak, isi minyak dah habis dah minyak ni. Siapa nak menolak ni kan? Petronas pak, Petronas. Alamak, terlepas pula. Shell pun Shell lah. Terlepas lagi sekali. Oh, U-turn susah ni, besar ni.